Sebab mostly trader sekarang ni semua nak trade gold. Semua nak trade ZAU USD. Jenis yang bermain dengan jantung. 1 minit 100 pip, 200 pip. Trader No 7 in action! Are you ready? Hey, 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 hey! Okay, Assalamualaikum guys. Berjumpa kita lagi. Okay, so hari ni aku akan terangkan serba sedikit tentang jenis-jenis chart. Oops, tapi sebelum tu, mana yang baru masuk ni, korang dah tengok belum video-video yang kat atas? Kalau belum, korang stop, korang pergi tengok dulu. Sebab apa? Sebab aku dah bagi detail, aku dah bagi level by level untuk trader-trader newbie belajar trade. Okay, aku dah terangkan tentang basic forex. Tapi basic forex tu aku tak terangkan secara mendalam. Tapi overall basic forex aku dah terangkan dekat video yang atas. Mana yang baru trade, korang wajib tengok video tu, baru korang faham. Sebab okay, video yang pertama tu aku terangkan mostly macam mana kita nak buat BE, macam mana kita nak buat stop loss, macam mana kita nak kenal candle-candle apa semua tu. Okay, korang kena tengok. After dah tengok video tu, korang kena pula tengok video seterusnya. Level by level lah. Level 1, level 2, level 3. Aku ada terangkan tentang platform untuk kita trade. Korang dah ada basic, korang kena adalah platform untuk korang trade. So aku dah terangkan juga dekat video sebelum ni. Lepas dah settle semua video, baru masuk video yang sekarang. So video yang sekarang ni aku akan terangkan beberapa jenis chart yang ada. Jenis-jenis chart yang kita guna. Jom kita pergi ke dekat MT5. So kalau kau tengok dekat MT5 ini adalah bentuk MT5. Inilah tempat platform yang kita akan guna untuk kita trade. Resah, contohlah kita nak buy ke, kita nak sell ke, inilah tempat dia. Tapi ini apa bandam ni? Saya macam pelik je. Okey, kita bedah satu-satu. Apa yang ada dekat MT5 ni? So, dekat atas ni kita nampak dia tulis apa? ZAU USD, betul? Okay, ZAU USD ni adalah kata ganti nama gold. Okay, sebab ada broker dia letak gold. Okay, ada broker dia letak ZAU USD. Itu bergantung kepada broker. Nanti korang pening pula. Tiba-tiba kita cakap, okay jom aku nak trade gold. Tapi dekat sini dia ZAU USD. Dah korang tak jumpa. Mana gold ni bandam? Tak ada pun gold. Sebab gold tu adalah ZAU USD ni. Okay, so apa pula nombor-nombor yang dekat belah kanan ni? Okay, kalau korang tengok nombor-nombor dekat belah kanan ni, ini adalah harga semasa gold. Ini adalah harga semasa gold. So sekarang gold berada dekat dalam 4061. 4061 harga gold untuk sekarang. Mostly trader-trader sekarang ni, bukannya kita tak ada dah yang trader-trader trade currency ni. Masih ada, tapi kalau kita ikut persen tu dah berkurangan lah. Mungkin 20% je. Sebab mostly trader sekarang ni semua nak trade gold. Semua nak trade ZAU USD. Jenis yang bermain dengan jantung. 1 minit 100 pip, 200 pip. Tapi kalau kau tak faham, kau nak trade gold ni, benda ni berisiko guys. Kalau kau tak faham macam mana kau nak trade, kau tak faham macam mana risiko dia, better kau belajar dulu. Jangan terus terjun dalam bidang trading ni. Maksudnya jangan terus deposit terus buy sell. Jangan. Korang kena belajar dulu daripada awal, level by level. 1, stage 2, stage 3, stage 4. Bila kau dah faham, kau nak terjun dalam trading ni, yes, silakan, tak ada masalah. Sebab banyak yang aku tengok jenis yang tak boleh terima hakikat. Untung. Tapi bila profit, ini salah, itu salah, semua salah. Engkau salah, semua disalahkan. Padahal engkau yang FOMO, engkau takut terlepas. Dia ni jadi trader, aku nak jadi trader juga. Yes, boleh nak jadi trader, tapi kena belajar lah. Jangan terus terbang jadi trader terus. Okay, so kita tengok balik dekat sini. Okay, kita tengok dekat atas, itu adalah ZAU USD H1. Makna kata ini adalah gold dan time frame dia adalah H1. Time frame ni apa pula bandam? Jangan risau, next video aku akan terangkan benda ni. Okay, video basic pun aku dah terangkan tentang time frame ni. Korang boleh tengok video basic kalau korang tak faham. So, ini adalah harga, ini adalah ZAU. Okay, kita tengok. Yang merah biru ni apa bandam ni? Merah biru ni. Ni yang naik turun ni. Ni merah biru ni apa? Okay, kalau merah biru ini adalah salah satu jenis chart. Okay, salah satu jenis chart. Ini kita panggil candlestick. Merah biru ni. Ini candlestick. Chart ni dia ada banyak. Okay, tapi mostly yang kebanyakan trader guna dua. Satu candlestick, satu lagi line chart. Okay, kita tengok line chart. Ini adalah candlestick, yang ini adalah line chart. Okay, mostly dua chart ni je lah trader akan guna. Jarang orang pakai yang bar chart ni. Tak tahulah ada ke tak, tapi sangat rare lah. Kalau kau trade guna bar chart ni, itu memang rare lah. Bukan salah, tapi rare lah, rare. Maksudnya
ada orang guna tapi tak ramai. Macam kita biasanya aku akan gunakan candlestick. Contohnya macam gini. So kalau korang tengok kat sini, yang warna biru ni dengan merah ni kita panggil dia candlestick. Nampak tak yang sebatang tajam ni? Itu kita panggil dia shadow. Wick. Wick. Bahasa dekat forex tu adalah wick, tapi ini kita panggil dia shadow. So itu adalah shadow yang dia tinggalkan. Lepas tu candle tu dia tutup. Okey. Ini pula mandam kenapa kosong? Alang-alang kita dah buka chart ini dan ada kosong. Takut korang tak faham. Yang kosong ini adalah disebabkan market tutup hari Jumaat dan dia open candle hari Isnin. Korang kena ingat market beroperasi daripada Isnin sampai Jumaat. So Sabtu, Ahad dia akan tutup. Tapi ada tak market yang open? Ada. Contohnya macam BTC, ETH, dia open. Tapi kalau untuk macam currency, untuk gold ni semua, satu Ahad dia cuti. Dan masa dia cuti, price masih bergerak. Disebabkan apa? Macam fundamental, liquidity tu masih ada, dia masih bergerak. So bila hari Isnin dia tutup dekat sini, hari Isnin price tu dah naik, candle tutup, hari Isnin baru open, dia muncul dekat atas ni. Dan yang kosong ini kita panggil dia apa? Gap. Yang kosong tu kita panggil gap. Kalau korang tak faham, tak apa. Nanti kalau aku buat live trade, korang boleh join aku. Macam mana nak tahu bandam buat live trade ke tak? Korang pergi je dekat profile aku, ada link, korang tekan, korang join je rumah biru aku. Okay? Join rumah biru aku. Sebab apa? Setiap kali aku buat live trade, aku akan update dalam rumah biru. Even signal pun kalau korang nak, korang boleh join dekat rumah biru aku. So benda ni kita panggil dia adalah gap. Okay? Faham? So untuk jenis-jenis chart ni, mostly yang kita pakai dua sahaja. Yang pertama apa? Candlestick. Yang kedua adalah line chart. Okay? Tapi kebanyakannya trader dia guna candlestick. So korang boleh tengok candlestick. Contohnya macam biru-biru yang atas ni pula. Okay, biru-biru ni apa benda bandam? Ini kenapa kita marking ni? Macam mana kita nak marking? Itu untuk next tajuk. Untuk awal-awal ni newbie, korang tak perlu tu lagi, tak perlu tahu tu lagi. Sebab korang baru nak belajar, korang baru nak merangkak. Takkan korang dah beli spike boot, kau baru nak belajar merangkak ni, tiba-tiba nak beli spike, nak berlari. Sabar dulu. Okay? Belajar dulu merangkak. Okay, cuma aku akan ajar macam mana kita nak buat benda ni. Kau tekan ni, nampak tak benda biru ni? So nampak tak ada triangle bulat ni? Okay, tekan, nampak tak petak? Nampak? Itu cara nak tarik dia, cara nak buat dia, cara nak marking dia guna petak ni. So macam mana kita nak ada color-color ni bandam? Korang tekan lama-lama, properties, nampak tak? Dekat style tu. Okay, dekat style tu korang boleh tukar color. Kalau apa yang kau nak, terpulang kau lah, mana yang memudahkan kau. Okay, lepas tu fill ni korang kena isi. Kalau korang tak isi, dia akan jadi macam gini, kosong. So korang kena fill kan benda tu, barulah dia diisi. Okay, faham tak? So untuk jenis-jenis chart, kita guna dua. Yang pertama candlestick, yang kedua kita guna line chart. Tapi mostly macam aku cakap, trader akan guna candlestick. Rasa so kalau korang tak faham apa-apa, korang boleh komen je dekat video ni, komen dekat bawah. Okay, bandam, ini apa pula? Ini apa pula? Saya tak faham ini, saya tak faham itu. Korang komen je dekat bawah supaya senang next video aku tahu benda apa yang aku nak ajar. Takut aku terlepas pandang. Tapi sebelum tu jangan lupa korang subscribe, bell notification supaya korang tak terlepas next video yang kita akan buat. Rasa apa pun, ingat guys, nak jadi trader ni bukan senang. Bukannya kita masuk dunia trader ni kita terus power, tidak. Kita kena belajar stage by stage. So mana yang baru masuk ni, yang tak faham, korang boleh tengok dulu video yang awal, dan barulah next video. Dan jangan risau, next video aku akan post juga supaya korang boleh jadi seorang trader yang engkau melangkah je dalam dunia trading ni, which is engkau start je trade, ilmu dah penuh di dada. Tak adalah kau senang-senang diperbodohkan. Orang cakap buy sell, kau ikut je jadi macam lembu. Kau tahu lembu kalau cucuk hidung macam mana? Kau ikut je. Kalau dengan aku, insya-Allah engkau akan faham kenapa kita buy, kenapa kita sell. Apa pun ingat guys, ilmu dulu baru biru.